Apa? Sikit je kita hidup bang. Baru dah dapat macam interview. Ini. Bang, dah boleh tengok bang. Okay, Assalamualaikum. Kita dekat pantai nelayan Pekan Bodison. Dekat sini kita melakukan aktiviti sebagai pelbagai aktiviti lah sebenarnya. Macam menangkap ikan, kita ada buat pergi trip pancing, dan kita ada buat trip pergi hantar orang pergi pulau yang mana nak berkemping ataupun nak memancing santai-santai dekat tepi-tepi pulau tu, kita ada buat trip lah untuk menghantar. Macam kita trip pancing kat sini kita berbeza sebab kita ada banyak bot. Ada bot besar, ada bot kecil. Bot besar tu dalam 36 kaki dan bot kecil tu 28 kaki. Lebih kurang lah, harga pun berbeza. Yang bawa trip bottom pun harga pun berbeza juga. Macam trip bottom, kita ambil satu trip 800.5. Macam untuk jigging, kita ambil untuk bot kecil 28 kaki, kita ambil RM1,250 untuk 8 pagi hingga 6 petang. Untuk bot besar dekat sini, diorang punya harga dalam lingkungan 1,600, 1,500 macam tu lah. Tapi kebanyakan kat sini aktiviti menangkap ikan lah, macam menjaring, tarik bubu, lebih kurang macam tu je lah. Jaring bot nelayan. Dan untuk trip yang pergi pulau, kita kira kepala. Berapa? Satu kepala kita hantar RM40. Tapi makan, minum tak include. Semua kena bawa sendiri. Kemah apa semua bawa je lah sendiri. Peralatan mancing ke apa ke boleh bawa sendiri. Hantar petang balik pagi. Kita hantar petang, balik besok pagi. Kira contoh petang ni kita gerak, besok pagi kita balik. Kalau macam untuk pagi punya trip, hantar pagi, balik petang. Kira macam tu lah. Satu kepala RM40. Kita punya servis charge lah. Lain-lain, kalau yang ada untuk kerja-kerja laut yang nak buat untuk sewa bot pun kita ada buat servis juga. Tapi harga berbeza lah sebab itu harga kerja. Dia tak sama dengan harga pancing. Kebanyakan lingkungan dalam 1,800 ke 2,200 macam tu lah untuk satu bot. Tengok pada kerja. Cakap dia tu je lah, tak ada apa lagi lah. Sekian daripada saya. Terima kasih. Santai-santai datang lah.